Aku ni dalam kemalangan 2018 aku dah hilang penglihatan saya. Doktor kata urat mata dah putus. Lepas tu isteri saya pun bawa pergi hospital swasta, cek sana cek sini. Macam kami pun ada jalan kes pasal kemalangan ni. Kerajaan pun hantar spesialis banyak tempat untuk naik mahkamah kan. Semua dia kata memang aku ni buta. Tak nampak lah. Tak nampak. Aku tutup macam ni, kiri boleh nampak, kanan gelap, semua gelap. Oh, kanan yang tak nampak. Kanan yang tak nampak. Lepas tu, lepas lama tu, isteri saya masuk B International 2025. Dia ambil produk semua. Dia kata ada produk untuk mata. Dia suruh cuba. Saya kata doktor, spesialis kerajaan semua dah kata urat saya dah putus. Tak boleh buat apa-apa. Saya ni memang buta sampai hidup saya. Isteri kata cuba. Aku pun tak boleh tahan lah. Aduh hari-hari cerita sama. Cuba. Okey lah. Aku dah tak boleh tahan. Bagi. Terpaksa lah. Aku dah 1 minggu. Berapa banyak you makan satu hari? Satu paket saja. Oh, satu hari satu paket saja? Satu paket saja. Okey. Saya kata okey. Tapi saya makan satu saja. Tak boleh makan pagi, petang, malam semua tak boleh. Okey, kita cuba. Okey, saya makan satu saja. Lepas 1 minggu, dan tiba-tiba boleh nampak bayang-bayang. Bayang-bayang. Tapi dia gelap lah. Tak boleh nampak apa benda. Tapi boleh nampak ada bayang-bayang depan mata saya. Saya kata dengan isteri saya, aku boleh nampak bayang-bayang. Dia kata, itulah eye vision yang suruh makan. Saya kata, pasal itu ke? Pasal lain ke? Aku pun tak tahu. Dia kata, cuba lagi. Pun cuba lagi. Dah 2 minggu. 2 minggu, aku kata, saya boleh nampak kamu. Tapi, bayang-bayang. Dia kata, okey, tutup mata. Dia ambil buku, dia tutup mata ni. Dia suruh nampak, tengok. Dia kata, nampak. Okey kak, sekarang saya nampak kakak. Pakai tudung. Sampai hidung. Boleh nampak. Kakak tu, dia pandang aku macam ni. Aku boleh nampak. Itulah eye vision tu buatkan aku selama ni, masa ni dia boleh nampak. So aku kata dengan dia, macam mana doktor kata urut tak putus? Takkan serubuk ni dia nak pergi jantung kan? Masa tu aku tak percayalah. Pas sekarang aku memang follow eye vision balik. Follow eye vision. So sekarang berapa kotak sudah? Sekarang 2 kotak dah habis. Baru di start bayang baru punya bulan ni saya bayang. Kotak ketiga. Kotak ketiga. So sekarang sudah boleh nampak ke? Sudah boleh nampak. Kakak punya ni, tengok kakak tu pandang aku macam ni.